Hello, welcome to my live video. Welcome to King Has America live video. Today, nak cerita pasal apa? Apa itu sihir sebenar? Ada ke sihir olok-olok dengan sihir sebenar? Kalau sihir olok-olok maksudnya, cakap je aku baru lepas mandem kau, relax lah. Macam mana kau tahu? Aku lepas mandem kau. Tu sihir olok-olok. Kalau sihir sebenar, aku baru lepas mandem kau. Macam mana nak bezakan? I baru tengoklah I jumpy. Tengoklah I jumpy dulu. Jumpy. Apa itu jumpy? Kalau cakap macam tu, kalau cakap macam tu maksudnya bergurau lah, betul tak? Adakah jumpy tu maksudnya kena beletak kemenyan? Betul tak? Jumpy tu maksudnya apa? Spell, betul? Sebenarnya kita bergurau aja. Tengoklah I jumpy, kita bergurau kan? Bukannya fitnah, betul tak? Lagi satu, dah tahu Liana memang bukan pakai sihir. Jumpy tu maksudnya tilik, betul? Betul tak? Jumpy tu tilik. Jumpy tu spell ataupun tilik. Apakah itu jumpy? Kalau kita tanya Tuhan, adakah itu jumpy? Boleh tak kita cakap? Kalau I jawab, tengoklah aku jumpy dulu. Bergurau aja sebenarnya. Tengok Tuhan kata apa, betul tak? So, apa masalahnya bila Liana tak pakai jumpy, betul tak? Betul tak? Liana tak pakai jumpy. Liana je cakap, tengoklah I jumpy dulu. Konon-konon lah kan? Tahu pun, itu adalah sihir olok-olok. Faham tak? Kalau sihir sebenar, memang dia pergi penangkal, dia pergi jumpa bomoh. Nama ustaz, tapi dia ada penangkal dia. Penangkal dia seru jin, seru syaitan. Seru jin lah. Biasanya seru jin, betul tak? Memang semua bomoh akan pakai jin. Pakai jin. Faham tak? Jin. Faham bukan? Gene ke apa? Faham tak? Jin. Bukan genetik ke apa. Jin. 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 So, bukan IJN ke apa, JIN. Faham kan? So, bila dah tahu orang tu pakai sihir, macam mana kita nak buat? Kita tegur dia ke? Atau kita buat tak faham ke? Atau kita panggil Tuhan? Kita panggil Tuhan. Tuhan dalam hati. Jangan kau dia pergi dekat orang tu, Tuhan. Macam tu. Tak tahu. Faham kan? Kan dia ingat kau panggil dia Tuhan lah apa. Faham tak? Tahu pun. Kena dalam hati Tuhan. Jumpa siapa-siapa pun. Kalau kita nak pergi dating pun dengan boyfriend ke apa, sebelum tu kena panggil Tuhan dulu. Tuhan. Mana tahu? Rupanya you kena mandrem kan? Jadi betul tak? Kalau you kena mandrem, Tuhan kata, tak apa, pergi je. Rupanya Tuhan nak suruh you tangkap orang tu pakai mandrem. Betul tak? Masa tu kita tak tahu kan? Masa tu kita tengah havoc lagi kan? Ada boyfriend lah apa, tapi kena mandrem dengan orang lain punya boyfriend. Contoh dia kan? Masa tu kita tak sedar. Jadi you nak salahkan siapa? Jadi kena salahkan, kenapa biarkan bomoh ada di dunia ini. Kena tutup ekonomi sihir tu. Itu ekonomi tu. Betul tak? Sebab dia berjual beli dia punya servis tu. Jadi kena tutup. Itu nama ekonomi. Faham tak? Alah, ini asal ekonomi. Kena ada pandai matematik, accounting A lah, hapus. Malas takat benda tu. Kau tahu tak ekonomi ni apa? Faham pun. Jadi dia tak boleh ada di dalam pembangunan ekonomi sihir tu. Jadi kalau selagi dia ada pembangunan ekonomi tu, ada pembangunan ekonomi bomoh, pembangunan ekonomi berjual beli perkhidmatan sihir. Faham tak? Tu nama servis. Okey? Okey. Bakar jangan sampai hangit. Tukik lajak kat Syawal Hashim. Apa tu tak faham. Sorry lah. Okey. Lagi satu. Jangan bagi tahu orang yang pemakai sihir tu kau pakai sihir. Betul tak? Kalau tak dia mandrem kau balik lah apa semua kan. Betul tak? Tapi kalau berani kerana benar. Contoh berani kerana benar. berani kerana
benar, betul. Jadi ready lah kalau kita dah tahu orang tu pakai sihir, kita jeling aja ke. Kita panggil Tuhan dulu. Panggil Tuhan. Tuhan kata dia ni pakai pelaris. Ataupun Tuhan ada bila kita dah biasa terkena dengan sihir, baru Tuhan bagi tahu lepas beberapa tahun, Tuhan bagi tahu cerita sebenar. Tuhan bagi kita tangkap sihir tu. Tapi ada cara dia macam mana. Tuhan ada. Tuhan first kali signal, maybe Tuhan boleh bawakan kau kepada jin tu sendiri. Ada jin around you. Okay. Bau jin ni macam mana? Bau jin ni bau dia macam bau nanah yang, tahu tak orang yang sakit kena bakar, macam tu. Tahu tak kalau kulit dia, tekstur dia kita boleh nampak tahu. Kan ada satu bau kalau kulit kena bakar, lepas tu tak baik-baik, ada keluar nanah, bau dia mesti hangit, yang bau busuk punya jin kan. Macam tu bau dia. Lagi satu, Tuhan kata jangan suka percaya pada manusia dulu. Apa-apa percaya pada Tuhan dulu. Bila percaya pada Tuhan, Tuhan sendiri yang gerakkan kamu. Tak suka pergi kat tempat yang pakai pelaris tu. Lagi satu, orang yang pakai pelaris tu sendiri Tuhan signalkan dia je. Ada sekali tu I pergi kan dekat adalah dekat area Sungai Long ni kan. Lepas tu ada satu kedai ni, dia sampai je kat I tak boleh terus. Why? Because Tuhan yang macam mana? Why? Because dia macam ada sesuatu yang datang, yang sakit, yang nak masuk dalam alam kita. Macam tu. Kita alam lain. Walaupun orang tu yang pakai, tapi dia bila ada jin dalam dia yang dia pakai, mestilah ada wave frequency different dengan kita sendiri. Faham kan? Jin tu sebenarnya ada wave frequency. Kita tidur pun ada wave frequency dia lain. Mimpi wave frequency dia lain. You mimpi apa pun, frekuensi mimpi tu lain. Faham pun kan? So bila orang yang pakai sihir, kita dah tahu Tuhan tak bagi kita dekat dengan orang tu. Dia datang dekat je kita. Bukan takut tau, memang Tuhan suruh. Sebab macam sakit. Macam sakit. Betul tak? Itu nama itu Tuhan yang buat, bukan buat. Faham tak? Tuhan yang buat kan. Sebab kita boleh bau, kita boleh nampak dia dengan dia punya signature dia. Betul tak? Signature. Ataupun dia punya perbuatan dia, dia punya mata. Lagi kita check apa? Dia punya pergerakan. Lagi satu, dia jin ni dia paling tak suka orang yang pure heart. Orang yang pure heart, dia mesti datang nak dia mesti nak datang serang orang tu ataupun kacau. Faham pun. Kalau orang ramai pakai pelaris, kita tak tahu kan. Okay. Tapi kita buat dono je kan. Tapi bila Tuhan bagi tahu, Tuhan dah signal, kita kena tanya Tuhan, ambil tahu, betul ke tak ni, betul tak. Tuhan, betul kan? Tuhan lagi tunjuk makanan pun bukan yang I dapat ilmu Tuhan bagi. Kejam mata, panggil Tuhan, kejam mata, buka, kejam mata, buka, kejam mata, buka, pejam mata. Nanti lagi clear, hantu tu lagi besar. Faham tak? Sekali macam nampak tak nampak, 2 kali nampak lagi, nampak benda yang sama. Adalah tu. Faham tak? Kat tempat mana kedai macam 99 Speed Mart ke, you try lah. Tuhan tak bagi I masuk tempat yang ada pelaris. Memang dia tak bagi nak masuk pintu tu pun. Nak masuk pun terus dia Tuhan belokkan I ke tempat, ke kedai lain lah, hapus semua. Faham tak? So betul tak? Itu adalah tanda-tanda Tuhan bagi kamu ada ilmu-ilmu yang untuk menangkap sihir. Mengacah sihir ke menangkap sihir? Menangkap sihir tu termasuklah acah apa kan, mengacah orang-orang yang pakai sihir. First kali Tuhan tak suruh terus engkong pakai sihir lah apa semua, tak. Tuhan suruh acah dulu. Kadang-kadang jin ni dia pun pandai mengacah kan. Jadi jadi bila kita macam signal dia kan, kita panggil Tuhan, nanti dia pandailah keluar tunjukkan dia punya
dia pandailah tunjukkan dia punya muka ke, dia punya cara dan sebagainya. Lepas tu kita buatlah report polis, betul tak? Buat report polis pun sebelum jumpa polis panggil Tuhan. Mana tahu yang tukang ambil report tu pakai pelaris ke apa, contohlah. Ada tak polis pakai pelaris? Ada. Konon dia pendinding kan. Ini pun kena tangkap, jangan tangkap rakyat aja, polis, askar. Tahu tak? Silap-silap kau cakap dengan jin, polis lah apa semua, betul tak? Jadi takut tak? Takut. Jadi penat tak kita buat report sekali? Report tu tak adalah apa 2-3 hari lepas tu kita call, apa jadi dengan report tu? Report tak detect lah apa semua. Rupanya yang tukang ambil jin tu tadi kan. Balai polis banyak tak kes-kes hantu, kes-kes hantu ke apa ke, kes ada tak? Macam ada tak asrama camp pulapul ke apa kan, contohnya ada tak kes-kes buang bayi ke, contoh dia kan. Pernah tak macam kalau kat asrama kan dulu sekolah perempuan mesti ada kes budak bunuh diri, buang bayi lah apa semua kan, contoh dia. Kalau masuk balai polis, bangunan polis, ada tak kes-kes macam tu? Mana tahu kita belum pernah ambil footage hantu Pontianak ke ada kat atas bumbung balai polis ke apa kan. Cubalah buat. Kan boleh jadikan kenapa balai polis pun berhantu contohnya. Maskar berhantu. Adakah bos bunuh rakyat ke apa ke, contoh dia. Mestilah ada kan. Tapi jangan kita sembah hantu tu pula untuk jadi polis, contoh dia. Faham? Okay. So, bila Tuhan kata jangan sebarkan fitnah ataupun jangan fitnah. Jangan fitnah orang. Jangan fitnah orang. Apa-apa, panggil Tuhan dulu. Bila mula fitnah orang, itulah kejahatan yang kamu lakukan masa di dunia ini. Bila kamu tak mengaku, kamu tak taubat, tak minta maaf dengan Tuhan dan tak minta maaf pada orang tu, macam mana Tuhan sendiri akan, kalau you taubat, Tuhan sendiri akan bagi rancangan macam mana nak sampai cakap sorry dengan orang tu. Faham tak? Kalau tak sempat taubat, tak sempat minta maaf, pembalasan dia ada dekat dunia ni. Walaupun kamu dah mati, adakah kamu mesti orang yang kena fitnah tu tahu bila you dah mati, dia tahu apa, dia boleh dengar you punya balasan dalam kubur, you kena bantai ke, you kena pancung ke, betul tak? Itu semua psychedelic tak? Itu semua psychedelic, faham tak? Ni saya asal sebut psychedelic, main LSD lah, apa lagu psytrance, apa semua kan? Kau faham tak psychedelic tu apa? Ini lah budak-budak psychedelic, sekali budak-budak psychedelic main bomoh pula lah. Kata psychedelic kan, sibuk nak pakai pelaris lah apa, jual dia punya rantai lah, batu mineral lah apa semua, sekali pakai pelaris. Alah, kau punya psychedelic tak sampai lah tu kan. Ataupun psychedelic palsu selama ni, bertindik punya lah sampai ni, hidung dua-dua hidung dia tindik lah, ni ada earring ni sini, tattoo semua. Ingatkan psychedelic no lah kau ni kan. Lagi pakai pelaris. Dah alah, kau punya psychedelic palsu, faham tak? Lepas tu orang yang dapat mimpi psychedelic, dia pergi, dia kata orang tu pakai sihir pula. Alahai. Maksudnya kau punya psychedelic tu tak sampai, apa tahu, kau tak faham apa tu psychedelic, contoh dia kan. So okay. So Tuhan kata apa? Ya Rab, buka ke Ya Rab? Ya Rab. Okay, apa itu? Tuhanku kan. My God. So apa salahnya kalau kita panggil oh my God kan? Tak ada masalah lah. Tapi jangan oh my God you jadi munafik, faham tak? Bila you panggil Tuhan, tapi sebenarnya you fitnah, Tuhan akan balas dengan cepat, ataupun ada balasan dia yang kuat, yang
you kena. Selagi you panggil Tuhan tapi you munafik, balasan tu lagi kuat you kena. Faham tak? Balasan teruk lah. Sebab you gunakan nama Tuhan. Betul tak? Macam Rahsia Amerika selalu sembah Tuhan, tanya Tuhan. Tapi balasan apa Rahsia Amerika dapat? Rahsia Amerika dapat ilmu baru, dapat jadi raja, dapat bintang raja, dapat tangkap sihir, dapat mata biru, mata hijau, mata kuning, semua dapat original mah. Adakah Rahsia Amerika sesat? Orang Islam ada dapat, orang Islam tak ada dapat. Orang Islam lagi banyak fitnah, lagi banyak kutuk orang tak pakai tudung. Sedangkan Tuhan kata, kalau you tanya Tuhan, Tuhan kata buka tudung tu pelaknat ke ataupun dah dilaknat oleh Tuhan. Okay. Alright. So semua ni adalah pembangunan ekonomi. Kalau you sesat, you merosakkan ekonomi negara. Kalau you sesat, you merosakkan ekonomi negara. Kalau you sesat, you merosakkan ekonomi negara. Dan you takkan dapat pembangunan ekonomi baru di dalam diri keluarga dan masyarakat di dalam negara. Okay. Macam contoh, you nak jual tudung, koperasi tudung. Sekali, dia meniru rupanya Rahsia Amerika nak buka program tudung. Betul tak? Jadi betul tak? Macam contoh, kartun ke pengkhianat negara. Nama dia artis kita yang hari ni, Sarimah Ibrahim. Dia tak pakai tudung tapi dia konon-konon graduated in psychology. Tapi psychology dia buat, konon-konon buat talk mental illness. Tapi rupanya belakang dia fitnah orang. Dan dia fitnah rakyat kan. Dia fitnah rakyat. So dia lah mental illness sebab dia hidup di dalam delusional, berilusi. Orang yang suka buat fitnah ni, dia ilusi lah sebab benda tu tak jadi pun dekat orang yang dia fitnah tu. Tapi dia fitnah untuk dapatkan bisnes, untuk backup Fazura, contoh dia kan, untuk backup Jackman ke, untuk backup artis-artis. Rupanya kita check, rupanya dia komplot untuk dapatkan bisnes original tu untuk konon Fazura punya bisnes lah, contoh dia. Padan muka tak? Padan muka jadi artis munafik pakai tudung. Pembangunan koperasi tudung contohnya. Apa guna pakai tudung? Tahu pun kalau menipu. Tapi Tuhan kata New World Order dah tak ada. New World Order dah tak ada tudung, dah tak ada Arkam ke PAS ke, dah tak ada Islam, dah tak ada Buddha, dah tak ada Hindu, dah tak ada agama dah. Hanya ada Tuhan yang satu. Faham tak? Hanya ada Tuhan yang satu. Apa-apa? Siapa yang bantu? Tuhan. Faham pun. Okay. So, siapa yang masih menegakkan Islam, masih menegakkan pakai tudung, masih menegakkan solat, masih menegakkan azan yang kat masjid tu, yang Tuhan suruh tutup, tak tutup-tutup. Ni semua kena siasat. Kenapa mereka masih bercakap, membangunkan tentang ni? Sebab Tuhan kata percaya pada Tuhan. Sekarang ramai yang ikut cakap Tuhan tak? Bila ikut cakap Tuhan, Tuhan kata dah tak ada dah agama, dah tak ada. New World Order, dah tak ada agama. Dah tak ada agama. Semua Hindu, Buddha, semua yang syirik-syirik, Islam semua ni syirik. Mereka adalah syirik. Masing-masing ada diorang punya syaitan yang mereka sembah sebenarnya. Mereka nak cover line je untuk pembangunan parti politik, pembangunan bisnes mereka, macam contoh makan babi. Macam mana babi tu boleh dimakan? Dia nak buat ekonomi baru, bisnes contohnya. So, entah-entahlah apa, Buddha tu, contoh Buddha yang makan babi dulu contoh. Sihir dia, dia punya sihir tu kau makan babi. Lepas tu, jin dia suruh makan babi ke apa, kita tengah siasat. Lepas tu, dia buka bisnes jual babi, boleh salai bawang putih pun boleh pakai banyak, boleh naikkan koperasi bawang, contoh dia kan. Betul tak? Benda-benda ni semua terlibat. Jadi dia buat marketing pun, marketing jual babi, makan babi. Lepas tu spreadkan dekat China, Vietnam. Sekarang semua dah boleh makan anjing. Kau rasa kau tak duduk dalam pembangunan mental ke? Betul tak? Mental illness.
Anjing dah boleh makan, ular dah boleh makan, katak dah boleh makan. Kita tanya Tuhan, boleh ke kita makan ular-ular? Ular, boleh ke kita tanya ular-ular, boleh ke aku makan kau? Ataupun, Tuhan, boleh ke kita makan ular? Tanya, Tuhan, boleh ke kita makan ular? Tuhan kata, tak boleh. Ular tu berbisa, betul tak ular? Ular, snake. Betul tak? Jadi tak boleh, bahaya walaupun kita buang bisa dia lah, apa semua kan. Tak boleh. Sebab bila kita makan akan mengganggu kita punya sel mental tu sendiri. Lepas tu mulalah kulit lah, urat lah dan sebagainya. Betul tak? Mental tu kena jaga. Mental tu minda, kepala otak semua. You bayangkan lah kalau doktor memang hari-hari makan babi kan. You bayangkan betapa bodohnya dunia ni kerana pergi hospital pun doktor bagi ubat yang palsu sebab dia buat pembangunan medication tu, betul medicine tu. Jadi pembangunan ubat tak apa-apa, tak sampai dia punya value dia apa semua kan. So semua dah corrupt, So Tuhan kata it's time for new world order. Kita tangkap semua corruptions. Okay. Hindu pun tak boleh ada, jangan bagi sembah patung. Boleh tak lepas ni kita report polis? Okay. Satu, whistleblower. Whistleblower macam I Hate America, memang sebut je nama orang yang buat salah kan. Tak kira lah kau kenal ke tak kenal. Tapi nanti dia bagi tahulah. Contoh nama Aiman Baby Fits. Contoh dia. So you google lah. Baby Fits tu apa, Zumba lah apa semua. Nanti carilah muka Aiman. Korang kan pandai bergosip kan. Cubalah cari. Budak ni rupanya yang sebab dia perbuatan dia menjatuhkan ekonomi negara bila dia backup abang dia cabul Lady Liana. Maksud nama I Lady Liana contohnya kan. Jadi kau sokong abang kau pun you adalah perosak ekonomi negara. Lagi satu, whistleblower ni boleh tak kita buat report kat mana area yang ada kedai babi. Ambil gambar lalu ni kedai babi. Contoh dia kan, walaupun dia tak tulis pork soup ke apa, you masuk buat nak makan, pergi tengok menu dia lah apa. Dia jual pork, ambil gambar kedai, post kat Facebook. Post dekat Instagram ke kat mana-mana yang you nak post lah, popular kan, kat TikTok ke apa. Kedai ni ada jual babi, apakah pembangunan negara yang macam ni lah apa semua, boleh, faham tak? Sebab benda ni akan terkait dengan kekotoran environment tu sendiri. Rakyat tak nak makan benda yang tak boleh makan. Bukan sebab dia Cina dia boleh makan. Faham tak? Tak boleh. Habis Mak Saleh tu makan boleh? Tak boleh lah. Sebab tu lah. Bila benda yang tak boleh makan, dibuat makanan, rosak tak mental? Mental semua rosak. Nak pergi travel pun, I'm a traveller. I terpaksa makan babi sebab kat mana-mana pun ada babi kan. Instead of like that, better you ambil gambar, buat report, macam ni lah, pergi buat kajian untuk menutup babi tu macam mana, ataupun apakah balasan yang makan babi lah apa semua, faham tak? Menjadi semakin bodoh macam tu. Lagi satu, pergi ambil gambar temple yang sembah patung, apa ritual dia, pergi ambil post dekat mana-mana social media, buat report. Ni mereka adalah sihir, mereka adalah pensihir, ataupun mana-mana Islam cult yang you pernah join. Mereka sesat, mereka mengganggu bisnes orang, mereka memaksa orang kahwin lah apa semua. Tu kena buat report sebab kita tanya Tuhan dulu. Tuhan kata ambil gambar, buat report dekat Facebook. Macam mana nak tulis, Tuhan yang tuliskan. Faham tak? Lepas ni kalau terjumpa pondok-pondok yang jual makanan sup babi ke apa, report saja, ambil gambar, report. Sepatutnya boleh pergi terus balai polis, ambil gambar balai polis, betul. Tapi kita buat report dulu supaya orang kalau kita report senyap-senyap, dia tak belajar, betul tak? Tak belajar kalau terus buat kat Facebook kan, ada malu, baru dia tahu binasanya dia. Faham tak? Biasakan macam tu. Beranikan diri kerana benar. Jangan beranikan diri sebab benar dia sakit hati sebab Liana buat benda-benda macam ni yang mengajar
pembangunan minda baru, tapi orang yang salah, orang yang korup. Dia pula sakit hati, cakap belakang-belakang. Tapi pergi jumpa bomoh untuk sihirkan orang tu. Perlu takut tak? Jangan takut sebab kita percaya Tuhan yang jaga. Jadi sebelum sihir tu sampai, kita dah tahu tanya Tuhan siapa yang hantar lah apa semua kan. Tuhan bagi tahu siapa yang hantar. Tahu tak? Tak payah ada ke perlu pergi jumpa bomoh? Tak payah jumpa bomoh. Tanya Tuhan, kenapa jadi macam ni? Kenapa ni? Tuhan bagi slow-slow Tuhan. Tuhan bagi slow-slow ataupun Tuhan bagi terus. Sebab rupanya dia nak bagi kita satu ilmu besar yang cara nak tangkap siapa yang terlibat, kawan mana yang terlibat, artis mana yang terlibat dan sebagainya. Mesti ada helah orang-orang jahat tu yang berkomplot. Faham tak? Okay, alright. So, apa kita belajar hari ni? Buat whistleblower report untuk agama sesat dan makan babi, makan ular, makan benda-benda yang tak boleh makan. Jangan setakat babi je. Kalau kita pergi mana-mana Chowkit ke apa, ada kedai Cina tersorok, dia buka kedai makan buaya ke apa, katak ke apa, tanya Tuhan, katak boleh makan ke tak? Tak boleh. Jadi ambil gambar, pergi post dekat Facebook, tag lah apa PDRM ke apa ke, buat banyak kali, buat report. Faham? Lepas tu kita mulakan kajian. Nanti Tuhan bagilah ilmu wahyu tu. Pertubuhan, tangkap makanan yang tak boleh dimakan. Faham? Sebab benda-benda ni menjatuhkan ekonomi dan mengganggu keselamatan sosial rakyat dan kesihatan umum. Faham tak? Kesihatan umum. Meruntuhkan ekonomi. Ekonomi tu tak boleh asal buat duit. Faham tak? Ekonomi tu bukan asal ada bisnes. Faham tak? Sihir lagi lah tak boleh. Nombor 1, tak boleh mensyirikkan Tuhan. Nanti semua sesat, semua jadi pembangunan bodoh. Dah ramai-ramai pun, bila kita biarkan bomoh ni hidup, ustaz ni jadi bomoh. Betul tak? Rupanya mak kita pakai pelaris, kita tak tahu. Tapi, bila dia lahirkan anak baru ke apa, anak nak pergi universiti, dia pergi pakai penangkal apa, geng-geng UMNO ke geng-geng PAS. Penangkal ni pergi jumpa ustaz je, biar terang hati lah apa semua kan. Rupanya bomoh ustaz tu, penangkal dia. Betul tak? Lepas tu Tuhan kata, benda ni sebenarnya daripada bomoh. Tuhan yang bagi terang hati. Terang hati ni daripada pure heart. Kalau anak engkau buat jahat, kalau anak kau buat jahat, memang hati dia tak terang. Faham tak? Jangan penaya orang je. Nombor 1, jangan penaya orang. Lagi satu, jangan syirik. Jangan syirik dulu. Lepas tu, biasanya orang-orang syirik ni dia yang suka aniaya orang. Faham? Dia dah ikut macam jin, dah ikut macam syaitan. Dia mulalah fitnah orang tu. Dia mulalah buat benda-benda yang takabur. Betul tak? Okay? So, pergi. Kita ramai-ramai, I dah lama buka movement tutup pembangunan makan babi. Jadi, siapa yang tak makan babi memang dia nampak tekstur babi tu geli. Bukan makanan. Tak boleh makan kan? Geli. Tak geli ke tengok babi kan? Jadi, pergi ramai-ramai orang. Jalankan movement ni. Pergi ambil gambar kedai-kedai Cina. Kedai-kedai. Kalau dia bukan Cina pun, India ke apa ke, ada jual babi. Ambil gambar dan letak kat Facebook. Tahu tak? Letak kat Facebook. Kat mana location semua. Supaya kita boleh tahu berapa banyak kedai babi ada kat negara ni dan macam mana boleh biarkan babi ni ada di negara ni. Lepas tu dah pergi travel kat tempat lain pun, ambil gambar, komen. Ini adalah mental illness punya pemakanan, apa semua yang menyebabkan mental illness. Lepas ni makan anjing pula lah, apa semua. Faham? Okay? So, dapat tak pelajaran hari ni? Sila buat yang sepatutnya. Faham tak? Do it accordingly according to God. Ikut cakap Tuhan. Okay? Alright, bye.